Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Erin Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selepas berjaya menamatkan larian kesyukuran sejauh 170 km, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mahu memberikan tumpuan kepada fasa baharu dalam kehidupannya iaitu membina rumah tangga. Syed Saddiq berkata keputusan itu dibuat selepas 10 tahun memberikan sepenuh perhatian terhadap perjuangan politik sejak tahun 2014. Sejujurnya sekarang saya nak berikan fokus untuk memulakan rumah tangga saya dahulu. Ini bukan jawapan selamat, ini jawapan yang jujur dan ikhlas memang daripada hati ke hati. Pada 28 Mac lalu, Syed Saddiq dilaporkan telah mengikat tali pertunangan dengan pelakon dan penyanyi Bella Astila dalam sebuah majlis berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam masa sama, bekas Menteri Belia dan Sukan itu menegaskan bahawa fokus terhadap kehidupan peribadi tidak bermakna beliau akan mengabaikan tanggungjawab sebagai Ahli Parlimen Muar. Menurutnya, amanah yang diberikan oleh rakyat terus dilaksanakan selagi Parlimen belum dibubarkan. Tanggungjawab di Parlimen dan tanggungjawab sebagai ahli biasa muda tetap akan saya laksanakan selagi Parlimen tidak dibubarkan. MUDA hari ini dipimpin oleh Amira Aisyah dan Aziz yang telah dipilih. Ini bukan soal parti milik saya sahaja kerana ada proses pemilihan yang perlu dilalui, katanya. Syed Saddiq turut menjelaskan bahawa perjuangan politik tidak semestinya bergantung kepada golongan yang memiliki kekayaan besar. Sebaliknya, sokongan daripada rakyat biasa membuktikan perjuangan tersebut masih boleh digerakkan melalui sumber kecil yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Selalu orang kata sebagai ahli politik kita hanya perlu bergantung kepada mereka yang ada berjuta-juta dan berbilion ringgit. Tetapi saya tetap katakan hari ini jumlah 600,000 yang dikutip hari ini disumbangkan oleh lebih 10,000 rakyat Malaysia. Di tepi jalan ada yang menyumbang 50 sen, RM1 dan ada yang memberi mengikut kemampuan masing-masing. Nilai mungkin kecil pada pandangan sesetengah orang tetapi makna di sebaliknya sangat besar kerana ia datang daripada rakyat biasa yang mahu bersama-sama dalam perjuangan ini, katanya. Baginya setiap sumbangan yang diterima membawa makna besar kerana ia melambangkan kepercayaan dan sokongan rakyat terhadap perjuangan yang dibawanya.